Pembangkang ni kalau dia tak fitnah, tak sah. Kokok mana pun dia fitnah. Dalam isu Yusof Rota saman Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, dia dah bawa cerita, bawa naratif, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni takut nak hadap saman Yusof Rota. Sebab itu Datuk Seri Anwar pergi ke mahkamah minta kekebalan, imuniti daripada mahkamah. Tak payah dakwa Datuk Seri Anwar. Ini benda fitnah ni dia ulang-ulang. Walaupun ramai dah explain, tapi tetap dia orang tanya soalan. Kalau takut, kenapa tak lawan di mahkamah? Kenapa takut sangat? Kenapa nak gugurkan? Kenapa minta kekebalan? Inilah fitnah-fitnah yang dibawa oleh pembangkang. Dia bukan minta kekebalan, dia bukan mohon imuniti. Datuk Seri Anwar tanya persoalan berkenaan dengan perlembagaan dari sudut perlembagaan. Adakah saman-saman ini, saman sivil ini boleh menjejaskan tugas dia sebagai seorang Perdana Menteri? Ada 8 persoalan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi puak-puak pembangkang dia cuma ambil satu. Datuk Seri Anwar takut. Kenapa takut? Lawanlah kalau betul, kalau berani. Ni fitnah-fitnah macam ni duduk sebar lah. Kalau tengok mana-mana social media sekalipun, soalan yang sama akan ditanya oleh puak-puak ni. Datuk kenapa takut sangat? Kenapa takut? Sejak bila Datuk Seri Anwar Ibrahim takut? Jangan main dengan fitnah. Jangan sebarkan fitnah. Duk sebar Datuk Seri Anwar takut nak hadap saman Yusof Rota ni. Dia tak takut. Dia cuma tanya kepada perlembagaan, kepada undang-undang. Bawa ke mahkamah. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, adalah. Itu saja. Bukannya dia tak nak hadap dah tu. Tapi sebagai seorang Perdana Menteri, adakah perkara itu akan mengganggu tugas Perdana Menteri? Itu saja. Tapi dia pembangkang spin menipu orang ni, Allahu Akbar. Kita yang baca pun kesian kadang-kadang. Kejap lagi mesti ada komen, takut lah tu, takut. Ini bukan soal takut. Ini adalah soal lunas undang-undang, jalan yang betul. Nak lawan, lawanlah cara yang betul. Itu sahaja. Yang kita lagi pelik, kenapa korang beria-ria nak defend Yusof Rota? Kenapa? Ini saman sivil antara Yusof dengan Datuk Seri Anwar. Yang kau lebih-lebih ni kenapa? Kenapa tak persoalkan Menteri Besar Terengganu minta nak jadi pemerhati dalam permohonan Datuk Seri Anwar tu? Itu tak persoal pula. Apa hak dia nak jadi pemerhati? Itu korang relax, tak ada bising-bising pun. Ini masalah dengan pembangkang ni pun satu. Jangan sebarkan fitnah. Fitnah ni dimulakan oleh orang yang benci, disebarkan oleh orang yang buat-buat pandai, dipercayai oleh orang yang dungu. Ini fitnah ni. Jangan sebarkan fitnah. Fitnah adalah benda yang tak betul. Sebab itulah benda ni diulang-ulang. Fitnah dia kena ulang. Kalau dia tak ulang, benda tu dia akan hilang macam tu. Jadi ulangan ini supaya orang baca melekat dalam kepala. Orang bercakap melekat dalam kepala. Esok-esok orang kena tanya balik. Seorang tanya, kita jawab. Yang lain pula datang tanya, kenapa Datuk Seri Anwar takut dengan Yusof Rota? Kita dah jawab. Seorang lagi datang, tanya soalan yang sama juga. Kenapa mesti mengulang? Sebab ulangan-ulangan inilah yang menyebabkan fitnah-fitnah itu akan terus hidup, akan terus subur, akan terus disebarkan. Jangan lagi bawa fitnah, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim takut dengan Yusof Rota. Jangan lagi sebarkan fitnah, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim minta atau mohon kekebalan daripada mahkamah. Tidak. Dia bukan minta immunity, dia bukan minta kekebalan, tak boleh nak dakwa dia, tak boleh nak saman dia, tidak. Itu hanya persoalan dari sudut undang-undang, dari sudut perlembagaan. Boleh atau tidak. Dan hari ini mahkamah dah buat keputusan. Memang tak boleh. Memang tak ada pun, tak wujud. Bila tak ada, maka esok-esok Perdana Menteri pun tak boleh juga nak buat benda yang sama. Nak minta kekebalan pun tak boleh, nak minta immunity pun tak boleh. Dan ini juga satu bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tak masuk campur langsung dalam urusan mahkamah. Ini bukti dia. Minta sendiri dengan mahkamah kan. Ini bukti dia. Jangan lagi tuduh bawa fitnah-fitnah macam ni. Ini fitnah daripada pembangkang yang tak ada hati perut. Sebar bagi orang percaya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.